Assalamualaikum dan apa khabar tuan-tuan. Nama saya Awis Kurni. Mungkin ada di kalangan anda yang sudah pun mengenali saya. Saya merupakan pengasas kepada startup MyLoan.my dan MyPocket.my semenjak tahun 2021. Saya membantu rakyat Malaysia untuk mendapatkan laporan pelapor kredit dan menganalisa laporan pelapor kredit rakyat Malaysia. Bank mempunyai hak untuk menyemak laporan pelapor kredit anda, tetapi di MyLoan kami mendapatkan hak untuk menganalisa laporan pelapor kredit anda dan menerangkannya kepada anda. Jadinya tuan-tuan, dekat Malaysia ni ramai yang tak tahu kenapa pinjaman mereka gagal dan boleh hubungi kami untuk menganalisa laporan pelapor kredit anda dan kami akan memberi advice kepada anda apa masalah anda dan bagaimana cara anda untuk mengatasi masalah itu. Ini adalah akaun ketiga saya tuan-tuan. Sebelum ni saya ada dua akaun yang sudah pun mempunyai 100,000 lebih jumlah pengikut, tetapi saya menggunakan nama MyLoan. Mungkin dengan perkataan loan tu banyak sangat restriction, jadinya saya muncul kembali dengan menggunakan nama peribadi saya, Awis Kurni. Semoga tidak banyak halangan, tetapi kali ini saya mungkin lebih fokus kepada isu semasa dan juga hal-hal berkaitan dengan kewangan. Saya seronok sekiranya dapat berkawan dengan anda. Adakah saya masih membantu rakyat Malaysia mendapatkan dana? Jawapannya ya tuan-tuan, saya masih lagi master agent untuk banyak koperasi dan kami berkolaborasi dengan banyak banker-banker dan saya mempunyai pengalaman sekitar 14 tahun hingga 15 tahun dalam industri dan sudah pasti pengalaman saya dapat membantu anda dan saya sudah menganalisa puluhan ribu laporan pelapor kredit dan memberi advice kepada ribuan rakyat Malaysia. Saya juga telah menghasilkan lebih daripada 4,000 video pendidikan dan soal jawab kewangan. Di TT ini mungkin banyak yang sudah tidak ada, tapi di sosial media lain, akaun lain mungkin anda masih lagi boleh mencarinya. Ini adalah antara akaun pertama saya tuan-tuan, sudah pun gaib. Apa yang terjadi adalah yang terbaik, tetapi saya ucapkan terima kasih kepada pihak TikTok kerana pernah memberikan saya jumlah pengikut yang cukup ramai dan cukup signifikan. Saya beroperasi daripada Desa Pandan, Kuala Lumpur sejak tahun 2021 dan pelanggan saya serata Malaysia, Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu, Johor, Singapura pun boleh tuan-tuan untuk kami advice asalkan anda adalah rakyat Malaysia. Dan analisa dibuat di atas talian, datang ke pejabat pun boleh, tetapi untuk permohonan pinjaman setelah pinjaman anda lulus, anda akan diminta ke bank koperasi ataupun agensi kerajaan untuk tanda tangan offer letter anda dan wang akan terus dimasukkan ke dalam akaun anda dan kami tidak memberi anda pinjaman, kami hanya syarikat yang memberi anda konsultasi dan mendapatkan anda dana. Dana adalah daripada bank, koperasi dan agensi kerajaan. Kalau anda nak tahu berapakah anggaran bayaran bulanan untuk pinjaman, ini adalah untuk pinjaman RM10,000 penyewa awam, anggarannya adalah RM109, pinjaman RM100,000, RM1,092 untuk 120 bulan bayaran balik, dan swasta RM10,186 84 bulan bayaran balik RM100,000 1,851, dan di bawah sekali adalah untuk peniaga. Dan istimewanya di MyLoan tuan-tuan, sekiranya anda gagal kerana ada masalah senarai hitam dan sekiranya bank memberi jaminan kita akan membayarkan hutang anda tanpa mengenakan kadar faedah. Kalau anda hutang RM10,000, kita dulukan duit kita RM10,000 dan pinjaman anda akan lulus selepas itu tanpa kami mengenakan charge ke atas pinjaman yang kami beri ataupun wang yang kami bayarkan. Dan ini adalah contoh laporan MyPocket. Di dalamnya anda punya anggaran keboleh pinjaman untuk membeli rumah, kereta, pinjaman peribadi dan pinjaman perniagaan RM50 saja. Tidak boleh percuma tuan-tuan sebab ianya melibatkan laporan pelapor kredit anda. Kami juga perlu membeli laporan pelapor kredit anda untuk anda dan menganalisanya dan menerangkannya kepada pihak anda dan solusi kewangan anda di sini. Itu saja tuan-tuan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.